Okay. Alright. Alright. 1, 2, 3. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Faridzul atau lebih dikenali sebagai Abah Furqan, okay, dalam industri ini. Okay, saya merupakan FBR ataupun remiser lah orang panggil, RHB Investment Bank USJ Taipan branch. Ada Pak kita rekod. Kalau nak tengok yang versi lama pun ada je dekat YouTube. Saya ada upload. Saya sharekan nanti link dia semua. No problem. Okay, pada hari ini, okay, kita ada 2 sesi webinar asas. Okay, hari ni hari yang pertama, kita akan cerita mostly asas apa benda FCPO, cara nak kira margin dan sebagainya, kenapa, apa kelebihan dia, dan sedikit asas tentang technical analysis sebelum you masuk the real technical analysis yang you akan belajar di kelas nanti. Okay, selepas webinar saya biasanya akan ada webinar dengan Cikgu Wafi untuk asas juga lagi yang mana advance for the technical analysis. Tapi saya rasa yang untuk tim Johor dia dah buat dulu kot, sebab tim Johor ni advance, semuanya mostly bukan zero. Yang tim August mungkin kemudian, dan untuk sambungan webinar ni untuk hari esok punya, esok pun ada pukul 9, lebih kurang dalam sejam setengah lah macam tu lah. Yang tu fokus untuk J-Trader dengan order type. Okay, siapa yang J-Trader memang boleh fokus juga untuk esok dengan order type. Order type sangat penting. Kadang-kadang ada ramai trader, even though season trader yang dah lama berkecimpung dalam dunia trading ni dah 5-6 tahun pun kadang-kadang order type yang sebenar dia tak tahu. Dia just belasah je. Tapi bila order tu kenapa jadi macam ni dia tak tahu. So penting untuk kita tahulah order type tu sekali untuk yang esoknya. Okay, so pada hari ni kita tak nak buang masa sebab slide banyak. Ini antara 10 benda yang saya akan terangkan. Okay, yang pertama, kita terus pergi je. Apa tu FCPO? FCPO dia stand for Futures Crude Palm Oil. FCPO, Futures Crude Palm Oil. Salah satu kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia dan didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif. Maksudnya Bursa Malaysia Derivatif ni anak syarikat kepada Bursa Malaysia sendiri. Okay, so dia dah ada sejak 1980, dah lama, almost lebih daripada 30 tahun, dan merupakan satu titik rujuk bagi pemain pasaran dalam industri minyak, makan dan lemak. Dah lama. Cuma kita je tak tahu. Dan jangan terkejut, bursa kita sebenarnya lebih terkenal sebagai platform untuk CPO rather than daripada equity market dan sebagainya. Okay, yang buat specialnya Malaysia ni dia ada CPO untuk trade. Okay, so of course perjanjian jual beli kontrak standard commodity untuk satu masa hadapan. Maksudnya kita trade satu kontrak yang di hadapan, yang bukan yang sekarang ni. Contohnya bulan sekarang Julai kita trade Oktober. Apa yang kita expect price pada Oktober nanti, itulah yang kita akan trading untuk mendapatkan dia punya differences. Sekejapnya dia bantai voice message pula kan, buka kan. Apa ni pula? Masuk dalam recording pula. Tak apalah, nanti je lah dengar. Alright, so dia standard yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia, tak ada yang boleh tukar-tukar. Okay, siapa yang nak tahu, inilah gambar rajah crude palm oil atau minyak sawit mentah. Okay, okay, analogi pasaran kita ambil
peladang, siapa tahu peladang atau pekebun kecil ataupun siapa-siapa yang tanam minyak sawit lah senang cerita. Okay, minyak sawit dia tanam, dia dapat kelapa sawit, dia dapat buah dia tu, okay, dia ni adalah supply untuk disupplykan sama ada directly kepada orang yang nak crude palm oil ni. Salah satunya adalah pembuat minyak masak, kita panggil refineries oil. Okay, so jika peladang dengan pembuat minyak masak ni dia tak dapat jumpa satu sama lain dan mungkin ada masalah dari segi differences, dari segi tak cukup bekalan ataupun terlebih bekalan semua, salah satunya di sini dia mewujudkan peluang dekat exchange Bursa Malaysia bagi pertukaran tu berlaku. Okay, itulah energi pasaran dia, tempat jual belilah exchange ni, pasaran Bursa Malaysia ni. Okay, so proses urus niaga dia is quite simple. This one yang saya tunjuk adalah proses traditional by phone call. Okay, salah contoh, pelabur satu dia nak buat belian, pelabur dua dia nak buat jualan. Okay, pelabur satu dia buat belian, dia call FBR dia, katakanlah broker RHB. Cik bla bla bla, saya nak beli sekian-sekian kontrak, harga berapa, stok loss berapa dan sebagainya. Lepas tu pula pelabur dua kata kita nak jual. Sekejap ada gangguan sikit. Pelabur dua kata kita nak buat jualan, dia pun call ABR, dia katakanlah broker Maybank. So jual beli tu berlaku dan matching order, proses matching order tu tadi berlaku di exchange Bursa Malaysia. Itulah dia nak gambarkan. Tapi ni dululah call apa semua. Tapi sekarang susah lah kalau di Srimizer ada 100 orang klien, 100 orang dua call dia serentak. Mungkin tak 1 orang, mungkin 10 orang call dia nak masuk to the entry yang sama. Dia ada satu tangan, ada satu mulut, ada dua tangan, dia nak bawa yang mana satu semua dan kemungkinan dia ada kat luar, ada kat toilet dan sebagainya. So benda jadi lambat. So sekarang kita ada sistem online yang you boleh key in sendiri, cepat, laju. So tak ada masalah nak rebut-rebut, nak call reminder, orang lain pun nak call apa semua, susah. Okay, ini contoh traditional way untuk nak fahamkan. Okay, apakah kelebihan pasaran hadapan? Okay, yang pertama, kita fokus kepada satu produk je. Tak ada masalah pemilihan seperti saham equity. Dalam equity market, dalam saham equity market, futures Bursa Malaysia, ada lebih daripada 1000 counter. Kadang-kadang kita pening, mana satu nak beli, ada 1000 ni nak pilih mana satu. Aku pening, tak tahu yang mana satu. So jadi conflict of interest juga. So ini jadi satu masalah. Okay, walhal kalau produk futures atau commodity, contoh you pilih je lah, crude oil lah, palm oil, corn, soya. Tapi you fokus kepada satu lah. Contohnya palm oil, so memang itu je lah produknya yang you kena fokus. Dan kelebihan yang kedua, dia adalah pasaran dua hala. Okay, pasaran dua hala bermaksud bila market dalam keadaan menaik, you can make money. Bila market dalam keadaan menurun, you can make money. Tak ada masalah macam saham, this one way. Market naik je senang buat duit, market jatuh susah lah. Sebab dia tak boleh nak short sell. Sedangkan dalam futures market, you beli, you jual kemudian, tak ada masalah. You jual dulu, you beli kemudian pun tak ada masalah. So jika you tak ada pemilikan, you boleh jual dulu, you boleh buka sell terus. Lepas tu kemudian baru you boleh lock buy balik. So dia pasaran dua hala. Okay, konsep dia macam tu. So mudahlah. So kalau market tu kita rasa dah tinggi, buka-buka hari ni aku baru first time nak start trade, CPO dekat harga 4000. Weh, tinggi dah ni. Terus aku nak masuk sell. Masuklah sell. Okay, jadi kan dia dah jatuh kepada 3900. Buy lah, lock buy balik. Dah untung 100 point. Contoh kan. Sebab takkanlah tinggi sangat, dah 4000 nak beli lagi kan. Itu tengoklah dari segi analisis dia macam mana. Itu contoh. Okay, kecairan yang tinggi pada setiap masa. Okay, CPO tak ada masalah. You masuk
nak keluar, as long as you trade bulan yang aktif, bulan yang ketiga, nanti kita akan beritahu lah bulan yang berapa kita nak trade semua tu. Bulan yang ketiga tu bulan yang memang nak keluar masuk tak ada masalah. Tak adalah sangkut tiba-tiba dah masuk position, tiba-tiba nak keluar tak ada volume lah, tak ada orang nak jual. Tak ada macam tu, tak berlaku. Yang berlaku dalam saham, yes, sometimes you beli bro saham ni, saham ABC volume banyak ni, tiba-tiba esok tak ada volume, tak ada orang nak buat jual beli. Rupanya yang ada volume yang bagi ada banyak tu rupanya sedikit. Tu problem tu kena jaga. Dah lah, saham memang salah satu dia punya apa nama rules untuk nak trade tu memang kena ada volume lah. Sebab kalau tak ada volume nanti problem. Okay, saya bukan nak condemn saham, saya pun buat saham, tapi adalah cara dia kan. Saya buat dua-dua, future saya buat, saham saya buat. Okay. Dan yes, kos yang tetap dia tak ada berbeza, dan sama je equity dengan futures, saham pun sama juga, bebas daripada cukai. FCPO menawarkan leverage yang tinggi, di mana potensi pelanggan yang lebih tinggi. Okay, yang ni apa ni? Yang ni kalau ada soalan tanya dekat Telegram ataupun dekat ni lah, biasa dekat group chat lah, senang. Sebab kat Telegram ada dua group berbeza, nanti yang lain tak tahu pula. Sebab voice saya memang mute kan semua wah, Nizar dah masuk daripada iPhone. Okay. Good. Tak apa Nizar, kita ada recording. Saya tak dengar awak punya voice message tu tadi. So tak tahu awak cakap apa. Kita tengah recording apa semua, so nanti kalau ni pun baru start, tak ada masalah lah. Bermaksud kat sini, apa benda leverage yang tinggi dia? Margin. Okay, kita trade basically on margin kalau dengan futures market ni. Okay, bermaksud kita boleh buat profit banyak dan kita boleh buat rugi pun banyak. Dia leverage ni dia pisau dua mata. Kalau kita salah guna, kita boleh rugi banyak, tapi kalau kita menggunakan cara yang betul, kita akan untung banyak. Dia macam tu lah. Okay, dengan menggunakan modalan sikit, kita boleh gandakan dengan banyak. Okay Cik Nezar, tak apa so slow. Nash, internet slow, putus-putus. Tak apa. Kita ada recording. Okay, dan yang paling penting sekali, kelebihan dia, CPO ni disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Securities sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, boleh rujuk website Security Malaysia, boleh go through this link, siapa nak type sekarang, nak screenshot ke apa ke whatever lah. Tengok muka surat 84 sehingga 88, dia ada penjelasan dia kenapa. Okay. Okay, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO? Okay, ni kalau kita nak cerita dari segi fundamentalsnya lah, dari segi news dia, kenapa reason, why these things happen, bla bla bla, semua dalam market. Logically, everything semualah. Okay, so one of the basic punya rules adalah demand and supply. Basic. Conform apa-apa pun berkaitan kalau dengan ekonomi ke barang ke, demand and supply lah. Okay, yang pertama permintaan ekspor CPO sendiri. Bila kita kata permintaan tu maksudnya demand lah. Okay, demand maknanya demand dari negara luar, China ke India ke, demand daripada Malaysia dan Indonesia tinggi ke tak. If you say dia demand banyak, dan kita akan ekspor lebih. Bila kita ekspor lebih maknanya yalah, bila permintaan tinggi, harga pun akan naik lah. Of course lah, demand and supply kan. Yang kedua, pengeluaran atau penawaran. Kita cakap supply ataupun production CPO sendiri. Production macam-macam boleh kacau production. Tapi kita tahulah, jika supply kurang, demand tinggi, of course harga akan naik lah. Barang sikit, tapi ramai yang nak beli, harga naik. Tapi kalau barang banyak,
permintaan pun banyak, sama je lebih kurang. So harga tak adalah nak naik sangat, nak turun sangat. Tapi kalau tiba-tiba lambatkan barang banyak, yang nak beli tak ada, tu harga akan jatuh. So kita kena faham konsep demand dan supply ni. Yang ketiga, harga minyak mentah dunia, crude oil. Okay. Benda ni bermain, kenapa benda ni bermain dengan faktor biodiesel? Yang ni agak relevan bila kita cakap bila masa crude oil berada di paras $100 setung dan sebagainya. Sekarang ni, current ni, sekarang ni memang tengok je trader crude oil dekat $47.36 per barrel. So agak tak logik faktor ketiga ni pakai untuk mempengaruhi harga CPO, sebabkan crude oil itu sendiri murah, so option for biodiesel tu kurang. Kalau crude oil tu sendiri memang dah mahal, $100 per barrel, dah naik balik, dan ada kemungkinan demand for biodiesel akan meningkat, dan of course CPO punya demand pun akan meningkat. Yes, sebab biodiesel suntikan daripada minyak CPO. Itu salah satunya lah sebab reason. Okay. Yang keempat, harga minyak soya dunia. Kenapa minyak soya ada kena-mengena dengan CPO pula? Okay. CPO minyak masak. Minyak soya ni pun minyak masak. Okay. So di sini kita cakap minyak soya adalah barangan pengganti kepada minyak CPO. Okay. So ni adalah dua pasaran besar minyak masak lah. Soya dengan soya oil, minyak soya dengan palm oil. Saya andaikan saya pengusaha terbesar, bukanlah terbesar sangatlah, tapi widely known lah, international, KFC ke, McD ke, tak kisahlah, saya memerlukan minyak yang banyak, minyak masak yang banyak untuk goreng ayam dekat beratus-ratus ribu branch. So of course, bagi saya tak penting dengan kualiti, sihat ke tak sihat, apa minyak. Ni bagi saya ada dua choice. Minyak soya dengan minyak palm oil untuk goreng. Yang mana murah, yang tu yang saya pakai. Tu je, as simple as that. Biasalah kapitalis kan, nak untung kan, nak jimat, nak jaga kos kan. Dia buat macam tu je. So, apabila harga palm oil naik, biasanya harga minyak soya pun akan naik. Apabila harga minyak soya turun, biasanya harga palm oil pun akan turun. Sebab dia seiringan. Dia agak sukar untuk bergerak berlawanan. Okay? Sebab, of course lah. Macam saya cakap tadi, saya pengusaha minyak masak. Tiba-tiba saya tahu, harga minyak soya naik. Minyak soya dah naik, saya beli CPO. Dan minyak CPO pula akan naik juga sebab demand for the minyak CPO tu meningkat. Dan itulah yang berlaku sebaliknya untuk dua barang ni. Okay. So apabila kita cakap masalah gap dalam CPO, CPO trade lebih kurang 5 jam je satu hari. Manakala soya trade almost 16 jam satu hari. So apabila CPO punya market dah tutup, soya bergerak. Soya mungkin naik. Dan apabila CPO nak buka, dia akan reflect to the price of soya yang dah naik tengah malam. Contoh macam sekarang. Okay, soya naik. CPO dah tutup tadi. Tapi soya teruskan kenaikan. Sampai dia tutup pula jadi pukul 2 pagi. Esok CPO buka, dia gap lah. Itu yang terjadinya gap. Gap up, gap down. Terjadinya atas dasar sebab ni lah. Salah satu reason. Okay. Yang kelima, faktor cuaca. Faktor cuaca kita boleh cakap dia boleh kacau production lah. Production yang boleh kacau supply. Okay, contohnya cuaca jerebu. Apa yang menyebabkan cuaca jerebu? Kebakaran. Mungkin dekat ladang-ladang sawit yang besar dekat area Indonesia. So kat sini dia akan disrupt production ni tadi. So supply akan kurang, so harga akan naik. Macam itulah banjir besar yang kacau ladang-ladang. Faktor-faktor ni lah. Okay. So
Yang keenam, currency lah, nilai ringgit Malaysia. Sebab CPO ni sendiri bermain dengan ekspor. Okay, ekspor. So kalau negara luar dia nak ekspor CPO, bila nilai ringgit Malaysia kita jatuh, dia suka lah, dia akan demand lebih. Dia demand lebih lah, mana harga naik lah. So bila ringgit kita jatuh, dia orang boleh demand lebih untuk CPO. Sebab dengan harga yang diperuntukkan untuk dia beli CPO kita, dia boleh dapat lebih lah bila di convert kepada nilai ringgit Malaysia. Tapi kalau ringgit kita mengukuh, dapatlah sikit. So demand dia tak adalah banyak. Macam itulah. Semuanya berkena-mengena dengan demand dan supply. Okay. Produk lain yang ada dekat Bursa Malaysia, okay, of course, CPO adalah patuh syariah. Saya cakap tadi, FGLD, gold, pasaran hadapan emas tak patuh syariah sebab dia cash settle, sebab dia barang giveaway item dan volume pun tak berapa nak ada. FKLI, of course, antara dua pasaran yang kedua. Itu kalau yang dengar bunyi tiung meletup-letup tu, itu order untuk siapa yang trade crude oil, soya oil. Malam-malam dia orang ni tak tidur atau mungkin tadi siang dia tak dapat trade, kerja pejabat kan. So malam baru kesempatan nak trade. Trade lah crude oil ke, soya ke, corn ke, macam tu lah. So FKLI pun tak patut syariah sebab indeks ada 30 indeks. Dalam 30 indeks tu ada genting, ada bank, semua yang tak comply lah dengan syariah. FTIN, pasaran TIN, barangnya syariah tapi dia tak cash settle. Dia tak ada physical, dia tak cash settle pula, dia tak ada physical, dia adalah cash settle. So dia tak patut syariah. So boleh rujuk yang security commission punya tadi itulah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan apa yang syariah tak syariah, tapi saya tak nak further explain lah dalam bidang tu, tak apa nak pandai juga pun kan. Okay, so produk pasaran hadapan yang lain antara mangsa macam New York Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, kita ada soybean oil, crude oil, copper, natural gas, corn. Asalkan ada lain dia, ada physical. Sebab crude oil ada dua, satu yang physical, satu ada mini crude oil. Mini crude oil cash settle still tak syariah walaupun dia punya margin lagi rendah. So yang ni kena faham. Macam ni antara produk-produk komoditi yang ada fizikal yang kita boleh trade dan dia bukan giveaway item lah. Gold and silver pun tak boleh walaupun dia ada fizikal kalau dekat worldwide ni, sebab dia consider giveaway item. Okay, yang ini untuk yang Muslim lah. Kalau macam Kevin, ada masalah nak trade apa pun tak ada masalah. Okay. So yang ini berdasarkan syariah. Kita ambil soybean, crude oil, copper, natural gas, corn ni semua ni, walaupun tak ada badan yang tadi tu syariah mengatakan this is compliance and everything, tapi asas yang sama kita ambil untuk SPPO tu tadi, dia cakap ni syariah lah. Okay. So produk-produk ni pun boleh trade dalam Global J Trader, RHB Investment Bank, yang mana satu sistem platform yang you boleh trade CPO dan produk ni juga. Sama je cara nak trade dia. Cuma produk margin spesifikasi dia berbeza sikit lah. Okay, cara tengok chart apa semua yang you akan belajar nanti jadi sama je. Tengok hari ni crude oil naik banyak juga dah naik dekat $1. Crude oil 0.01 sama dengan USD 10. So kalau $1 lebih kurang USD 1000. Agak menarik. Memang cantik USD tadi. Okay, so next kita tunjuk. Okay, ringkasan spesifikasi CPO. Kalau soya pula. Kalau minyak sawit, 1 point ataupun 1 mata, 1 tick bersamaan dengan RM25. Kejap lagi saya tunjuk cara kira macam mana. Okay, kontrak expired pada 12 tengah hari pada setiap 15 hari bulan. Okay, so macam kita cakap, kita trade 3 bulan ke depan. So sekarang ni 25 hari bulan Julai, selepas 15 hari bulan Julai. So maknanya Julai pula, Ogos, September, Oktober. So Oktober adalah bulan yang ketiga. Kita dah trade Oktober. Sebab Julai sekarang dah lepas 15 hari bulan. Kalau sebelum Julai kira spot month, tapi kalau selepas Julai dah kira second month pula.
Ogos dah kira spot month. Nanti lagi saya tunjuk macam mana. Okay, sesi pagi 10.30 sampai 12.30, sesi petang 3 sampai 6 petang. Pre-open pada pukul 10 sampai 10.30 you boleh queue order tapi order tak boleh match. Sama juga daripada pukul 2 sampai 2.30 pre-open you boleh key in order tapi order tak boleh match. Pukul 3 baru dia buka. Okay. Spesifikasi penuh kalau nak rujuk tengok kat link Kalau nak tengok apa belah-belah fizikal berapa persen apa semua tak penting semua, tapi kalau nak tahu sangat begitu berminat sangat boleh pergi tengok lah. Okay. Keperluan margin yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia dia berubah dari masa ke semasa. Setakat 4 April 2017 satu lot FCPO overnight punya margin adalah 5,000. Maintenance margin pun 5,000. So sekiranya akaun kita berkurangan daripada 5,000 kita panggil margin call lah. Okay. So cara dia contoh dia. Sebenarnya day trade margin adalah 2,500. So dengan satu lot you boleh trade dengan 2,500 you boleh trade satu lot sebenarnya, tapi you tak boleh overnight lah. Day trade ni bermaksud you buka position hari ni, you tutup position hari ni. Tapi saranan kita sekurang-kurangnya 10,000 untuk satu lot lah. Dari segi money management yang bagus untuk anda yang baru proses belajar dan sebagainya lah semualah. So yang ada 10,000 memantap 4 lot pula. Ada cara dia. Tapi tengok nanti macam mana Cik Wafi ajar cara nak skill dia punya money management. Okay. So sebagai contoh kita ambil pelabur A dia mulakan pelaburan dengan ngam-ngam. Margin dia 5,000. Tak lebih tak kurang. Okay. So dia buat belian buy satu kontrak. Ini agak lepas sikit sebab walaupun sekarang kita trade Oktober sebab benda ni saya tak update. So daripada bulan apa, bulan 4 tadi. Yang last update bulan 4. So kita buy CPO Jun 2017 harga 2,700 contoh satu lot. Okay. So katakanlah yuran broker sekali dengan overnight semua RM40 contoh. Okay. Keperluan margin dia tetap alamak mouse ni ada masalah lah, bila kita scroll ke bawah dia pergi ke atas. Okay. Pada esok hari CPO naik 2,750, naik 50 ticks. Okay. So kita dah untung 50 tick daripada harga kita beli 2,700, kita pun tolak, kita untung 50 tick sebab kita buy kan. Okay. So saya cakap satu point tadi, satu mata tadi RM25. So 50 ticks ni ataupun 50 mata ni kalilah dengan 25, kali dengan satu lot, tolak dengan fees tadi tu, yuran broker tadi tu. So kita dapat 1,210. Oh, bateri mouse nak habis jadi macam tu Okay, baru tahu. Bateri ni pun memang agak lama aku pakai, baru tukar. Okay, kena tukar tu. Baki akaun kita tadi akan bertambah lah. 5,000 tambah 1,210. Jadilah 6,210. Nak withdraw terus pun boleh, tak ada masalah. Okay. So ini contoh kalau kita untung. Kalau kita rugi, okay, saya ambil contoh sama juga, kita beli 2,700, esoknya harga turun 2,980. Okay, ini dikatakan ini level cut loss kita lah, busuk-busuk 20 tick, 20 point. So dia turun banyak lagi tapi kita sampai sini kita cut. Kita tak nak dia turun banyak lagi. Kita nak protect kita punya capital. So kita rugi 20 mata. So bila kita rugi 20 mata kali dengan 25 kali dengan satu lot, tolak dengan fees, kita pun rugi RM540. 5,000 balance kita tadi tolak dengan 540, kita pun tinggal lah balance 4,460. So boleh trade lagi tak? Jawapannya tak boleh sebab kita dah margin call, sebab kita dah below maintenance margin. Sebab kita nak trade, tadi kita kena ada 5,000. So kita sekarang kurang 540. So kita kena top up lah baru kita boleh trade lagi. Okay. Tapi sebenarnya sebab kita kira overnight margin 5,000. Sebenarnya day trade you masih boleh trade sebab day trade adalah 2,500 je. Cuma you tak boleh overnight lah position tu, you kena tutup. At the end of the day you kena close the position. So you boleh kena ambil day trade sajalah, intraday orang panggil. CPO tak ada term T+3 macam saham, tak ada. Dia cerita dia kalau you nak overnight you kena cukup 5,000 lah. So dah petang-petang agak-agak 5.45 sebelum market tutup pukul 6 tu, you tengok equity balance you apa.
So kalau hari tu banyak profit, memang kalau nyawa-nyawa ikan ke semua tak payahlah nak overnight. Tapi kalau macam ada, bolehlah ni. Bolehlah nak OV. Kalau tak, boleh buat day trade je lah. Tapi kalau dah below 2,500 memang tak boleh lah. Tak boleh masuk lah, day trade pun tak boleh lah. So kalau you kata you nak tutup, you dah tutup position, balance tu kurang daripada 2,400. Tinggal 2,300 ke, tinggal 2,000 ke, nak masuk lagi tak boleh, itu memang kita top up lah. Okay, faham Okay, so cost urus niaga dia kalau kata day trade, intraday ni kalau kita buat jualan dan belian hari ni, pada masa ni kita offset terus. Kita tak overnight, tak bawa pada hari esok, lusa dan sebagainya. Sekarang you run brokerage, ada range dia. So lagi banyak volume trade, lagi murah lah, boleh dapat lah. Even lagi less daripada 20 pun boleh sebenarnya. Okay, once depend, kita macam saya sendiri pun kena hantar dekat management for approval. So kalau kita trade banyak, kita boleh nego, kita tak ada masalah. Alright, so dah agak dah jagung jatuh. Baik jatuh. Daripada 383 tadi high. Semalam lagi 39 something. Con. Aduh, besar tak masuk. Okay. Lepas tu mana ni? Terganggu pula dah. Mana chat tadi ni? Hilang lah. Okay. Okay. Lepas tu range tu bukan maknanya ikut broker lah. Ada broker yang charge. Ada broker yang dekat luar daripada KL semua lebih daripada RM30 pun ada. Macam itulah contoh, kita tak adalah bagi exactly. So range dia ada range macam itulah, lebih kurang yang normal. Tapi kalau yang lebih-lebih, yang terlebih di maksimum tu, itu dah memang terlampau macam itulah. Dia tak ubah-ubah, dia fix. Okay, GST katakanlah 6%. 6% tu tak adalah based on daripada you punya profit ke, based on daripada you punya total belian ke apa ke, tak. Dia based on you punya brokerage. Contoh kalau RM20, so RM1.20 lah yang you kena. Okay, perisian charting, Bursa Station. Bursa Station ni kalau you nak try, you boleh pergi ke Bursa Station punya laman web. You pergi dekat bahagian trial dia, boleh try, dia bagi 2 minggu. 2 minggu free. So kalau you rasa worth it, bagus, semua benda boleh buat, best lah, apa semua, save sana save sini, feel free, you boleh subscribe, tapi ada fees lah, bayar bulan-bulan. Okay, so lebih kurang RM1,000 lah setahun, dalam RM80 per sebulan. Okay, kalau macam RHB, you buka sekali equity punya account, you of course lah buka equity, kena buka CDS, Bursa charge RM10.60 untuk CDS fees. RM10.60 tu memang kena lah. Kalau buka feature saja tak ada kena, tapi bila you buka TradeSmart, you dapat FCPO punya chart lah, free lah, boleh pakai live untuk buat trading. So tak perlu nak subscribe. Tapi terpulang lah, ada orang rasa macam nak advance ke dan sebagainya, boleh subscribe. Nak lagi mahal, pergi Nextview, eSignal, Motiwave. Ini lagi mahal lah dia punya bulanan. Macam eSignal, Cikgu Afiq pakai. Tapi sebulan RM1,000 lebih Bursa Station RM1,000 setahun. Yang ni sebulan RM1,000 lebih. Perlu ke Bursa Station? Macam Nash tanya. Kalau jawapan jujur saya, tak perlu. Jawapan jujur saya trade pakai TradeSmart tu tak ada masalah pun, macam itu je. So terpulang lah kalau anda rasa macam nak begitu precise ke apa benda yang lebih canggih manggih ke, terpulang lah. Sebab saya pun bukan tak pernah pakai Bursa Station, pakai je, tapi saya rasa macam saya pakai Bursa RHB TradeSmart je dah okey lah. Tools beza, eSignal memang beza. eSignal tu hampir semua chart ada. eSignal macam Cikgu Afiq punya RM1,000 lebih, dia ada crude oil apa semua, dia one package lah. Tu dia mahal lah. Soya ke apa semua. Sebab macam Nextview, you kena pilih you nak data feed apa, foreign market. Kalau you nak crude oil saja, mungkin murah sikit, tapi kalau you nak tambah lagi soya ke apa semua, dia lagi mahal lah, macam tu lah. Motiwave,
Saya tak banyak sangat tahu, tapi lebih kurang lah macam konsep SU dengan SC9 ni. Bursa station tak ada foreign Bursa station hanya ada CPO dan FKLI sahaja. So kita orang trade foreign tengok pakai investing.com ke. Investing.com cukup lah. Real time juga. Puas hati je, tak ada masalah pun trade pakai ni. Ni investing.com. So real time awak. So terpulang. Bagi saya dah okey. Saya punya klien pun ramai pakai investing.com je, free je. Untuk foreign market. Okay, so kos-kos yang lain macam masa kita nak buat analisa, masa kita nak lakukan order. Itulah. Okay, trade kontrak bulan yang berapa penting, CPO gunakan bulan yang ke-3. Okay, 3 maknanya upfront 3 bulan lah ke depan. Elakkan kontrak bulan yang pertama. Okay, jadi siapa yang klien saya, tiap-tiap nak expired, kita akan bagi notification, kita akan bagi WhatsApp by group, broadcast, Telegram punya channel. You dapat peringatan lah untuk kalau kena delete. Mana you kena delete terus, you masukkan terus kontrak bulan yang ketiga. Sebab apa? Kita tak nak ada case you tak delete dalam JTrader. Lama-lama you tahu dia dah makin volume dah makin kurang, tapi takut you tersalah tekan. Nak cepatnya kick in order, you tersalah tekan kontrak bulan yang lain. So tak biasa. Okay, ada masalah lah guys tu. So elakkan. Kalau dah habis, dah tukar bulan, dah expired, keluarkan, delete terus, masuk. Tinggalkan satu je, tak payah nak banyak-banyak kontrak bulan. Kecuali kalau you main spread lah, tu je. Okay, faham keluarkan kontrak bulan pertama dalam sistem trading bagi mengelakkan salah tekan. Confirmkan dengan FBR anda kalau anda tak pasti kontrak apa yang nak kena trade. Salah satu cara yang mudah, okay, pergi je di sini. Kalau pergi website punya Bursa Malaysia, okay, tengok tarikh dekat atas ni. Okay, tarikh dekat atas ni. Okay, katakanlah tarikh hari ni 5 April so kita ambil 5 April lah perencana tak update. Okay, so 3 bulan ke depan, Jun. So tengok kat sini ini kontrak yang kita trade. Sebab apa dia Jun? Okay, April adalah spot month, Mei adalah second month, Jun adalah third month. So kita trade Jun. Sebab apa? Sebab dia baru 5 April. Dia belum lagi 16 April. Sebab kontrak expired setiap 15 April, setiap 15 hari bulan. So kalau dah 15 hari bulan, April is no longer there. So spot month akan jadi Mei. Lepas daripada 15 hari bulan tu lah, spot month akan jadi Mei, second month akan jadi Jun. So third month akan jadi Julai. Faham tak? Siapa tak faham? Okay, ni TradeSmart ni platform TradeSmart, tengok ada saham apa semua. So saya pergi dekat. Okay, kalau ni faham, bagus. Okay, FKLI, CPO. Okay, sekarang kita tengok daripada atas Ogos, September, Oktober. Okay, Ogos adalah spot month. Sebab apa Ogos spot month? Sebab sekarang ni baru Julai. Sekarang ni Julai. Julai sekarang ni sepatutnya bulan sekarang ni Julai. Memang lah. Tapi sekarang dah lepas 15 hari bulan. So Julai is no longer there. Ogos akan jadi spot month. So bulan yang kedua adalah September. Bulan yang ketiga adalah Oktober. So that's why kita trade bulan Oktober. Kenapa kita kena trade bulan Oktober? Sebab nampak tak? Volume dia paling banyak dekat mana? Of course, bulan Oktober. Hari ni berperasan volume banyak Okay. So, jangan you terperangkap. Dekat sini volume makin kurang kan. Of course, spot month tak ada chance kita akan suruh tutup. Sebab tu kita tak nak you salah masuk. Tiba-tiba macam sekarang sepatutnya dah trade Oktober tau. Tapi dekat dalam JTrader dia biar lagi kontrak ni. Dia tak delete.
Sepatutnya biar ni je dalam je trader dia. Dia konon-konon nak hebat, nak nampak banyak-banyak kan. Kalau yang forward ni, yang depan ke depan ni tak ada masalah. Tapi yang lama-lama ni dia tinggal lah. Tiba-tiba, andai kata you imagine you salah tekan, you masuk dekat August. Dia punya buy and seller dah jauh lah. Volume dia 1,600 je hari ni. 1,600 lot. So andai kata anda tertekan buy dekat 2,500. Okay. Match. Buy pula. Sell dekat 2,500. Match. Sebab buy dekat 2,500 lah. So nak jual kat mana? Nak jual kat mana pula, nak beli kat mana? Tengok tu, the next dia punya apa ni, 2,403. Rugi anda boleh jadi banyak. So hati-hati main dengan kontrak man ni. So sebab tu bila kita remind, keluarkan lah. Oktober je. Dah delete semua September, Ogos semua yang lepas-lepas. Okay. Konsep dia, apabila sampai 15 hari bulan Ogos ni, yang depan ni, okay, bulan depan Ogos, 15 hari bulan. So kita dah tak take Ogos. Ogos dah tak ada. So September akan jadi bulan yang pertama. Okay. Oktober akan jadi bulan yang kedua. So kita pun akan delete Oktober dalam dia cerita kita akan letak November. November adalah bulan yang ketiga pula lepas tu. So dia konsep of reputation lah. Dia jadi macam alamak. Dia pergi sini, dia akan pergi macam tu lah lebih kurang. Okay, faham eh? Okay semua. Okay. Macam tu. Nampak. Okay, ke depan lah. Okay. Dah faham eh? Faham ke ni? Boleh faham ke? Macam mana Izzat? Fizal, Nizal, Nash, Nek Faiz. Kavin dia faham, yang lain? Okay, Fizal faham. Right. Detik. Alright. Bagus. Contoh nak beli hari ni, beli kontrak Oktober 2017 atau November 2017. Macam sekarang yang bulan aktif adalah bulan Oktober. So kita akan beli Oktober lah. Kita tak masuk lagi November. Tapi you nak beli November pun tak ada masalah sebab dia ke depan. Dia lagi jauh nak expired. Kita tak risau you trade bulan yang lagi depan. You nak trade March 2018 pun boleh. Cuma volume dia tak ada, tapi akan datang volume dia akan ada. The problem is you tak boleh nak trade kontrak pertama dengan kontrak kedua, bahaya sikit. Dia biar ke bulan yang ketiga ke atas, tak ada masalah. So macam itulah konsep dia. Okay, sikit cerita pasal terma asas dalam trading. Esok kita akan cerita banyak dalam term-term ni yang biasa orang pakai ni dalam trading ni. Okay, breakout tu maksud dia macam ni lah. Okay, ni breakout. Okay, ni breakout. Dia break support or resistance. Okay, retracement or pullback biasanya dalam kenaikan dia tak naik turun macam ni tau. Dia akan naik macam ini, macam ini. Okay. Ini kita panggil retracement atau pullback. Okay, kalau turun pun sama juga. Okay, yang ni yang naik sikit-sikit ni, yang ni kita panggil retracement atau pullback. Risk reward ratio, risk return ratio apa semua, nisbah. Okay, biasanya kalau kita kat RRR, katakanlah 1 nisbah 2. Maknanya kita willing to lose $1 untuk dapatkan $2. Kalau kita cakap nisbah 1, nisbah 5, kita willing to lose $1 untuk dapatkan $5. So lagi tinggi return nisbah anda lagi bagus lah. So macam tu je, itu ratio dia lah. So kalau saya punya cut loss 10 point, saya nak dapat 30 point profit. Okay lah, bagus lah. Jangan you nak dapatkan 10 point profit tapi you punya cut loss 100 point. Itu namanya bongok. Sebab ramai buat macam tu sebab dia tak nak cut loss, dia rasa sayang.
Biar dia hold lama-lama kan. Oh, tapi bila dapat 10 point bukan main happy, tutup. Tapi dia punya hold, dia punya losses tu 50 point, 60 point sampai 100 point. Dapat 10 point dia tutup. So what's the use? Macam tu. You limited kan you punya profit, you unlimited kan you punya losses. Salah. So risk return ratio ni reward sepatutnya at least 1:2. Risk 1, return 2. At least paling sekurang-kurangnya. Okay, long biasalah buy, short, sell dalam erti terma futures punya trading lah. Tapi kalau you tak biasa, pakai je buy dengan sell, tak ada masalah. Limit order market, order stop dan stop limit, pending order GTC ni, esok kita masuk dalam webinar 2 kita untuk order type dan banyak-banyak lagi lah term yang kita akan campur untuk esok. Okay, kita masuk technical analysis. Saya tak ada nak begitu in detail, in depth sangat ni asas. Kalau you tak faham, nanti you tanya balik. Sebab saya tak risau orang yang dah pernah tengok chart. Sebab orang yang dah pernah tengok chart, bila kita estimate, jadi dia tahu dah, dia faham lah. Yang tak pernah tengok chart, yang zero ni masalah sikit. Sebab sekarang time frame pun dia akan pelik, candle-candle ni. So you go through dulu, nanti you tengok record, tak faham you beritahu yang mana tak faham, yang mana yang zero ni. Tapi insyaAllah saya harap boleh faham lah sebab ni semua senang kan. Okay. Apakah itu analisa teknikal? Jangan menangis sikit. Analisa teknikal adalah alat mengkaji pergerakan pasaran menggunakan carta. Itu je, simple. Okay, so okay, jenis-jenis chart. Kita ada candlestick, bar chart, line chart, point and figure. Okay, ni candlestick. Okay, candlestick. Kita ambil masa sikit cerita pasal candlestick. Okay. Candlestick ni, satu candle ni boleh mewakili satu hari, boleh mewakili 1 jam, boleh mewakili 5 minit. Boleh mewakili 1 minit untuk complete. Okay, ini sebab nak kena fahamkan siapa yang tak pernah tengok chart ni. Okay, satu candle, jika price open dekat bawah, lepas tu dia close dekat atas, candle tadi, body ni akan jadi warna hijau atau warna putih. Okay, dia dua je warna yang common untuk bullish candle ni, warna hijau atau warna putih. Okay, yang atas ni, dia punya high of the candle, low of the candle. Okay, remark, kita panggil shadow. Okay, upper shadow ataupun lower shadow. Kalau dia price open tinggi tapi close rendah, dia akan jadi warna merah atau warna hitam. Common punya color dua je, merah atau hitam. Itu untuk bearish candle lah. Okay, dia open tinggi, dia close rendah. Okay, so yang ni pun sama je lah, lower dengan upper shadow. Okay, satu candle, kita ambil contoh alah, bila pakai contoh conteng ni susah pula. Okay, ada contoh mana tadi. Okay,
Okay, tengok ini trade smart lah, trade smart punya chart untuk SCPO daily punya time frame. Okay, bila nampak hari ni punya naik hari ni naik berapa ni? Low 2566, high dia 2628. 62 point. Kalau kira daripada gap lagi maknanya dia almost 70 point, 80 point yang naik. Okay, ini daily punya time frame, bermaksud satu candle mewakili satu hari. Okay, satu candle mewakili satu hari. Nak ambil ni daripada pagi tadi buka SPO sampai petang. Okay, dia naik. So warna putih lah ataupun warna hijau. Sebab dia open rendah, dia close tinggi. Okay, sangat-sangat menarik. Bullish candle dia sangat-sangat besar. So expected CPO akan pergi bullish lagi tinggi lah. Okay, so ini 5 hours. Okay, 5 hours dalam satu candle ni 1 jam. Okay, kita tengok time frame dia ada 15 minit, ada 10 minit. So bila kita cakap kita ambil 5 minit punya time frame, satu candle dia mewakili 5 minit. Dia ambil masa 5 minit nak siap. Okay, tengok 17.10, maknanya pukul 5.10. Kat sini 17.15, 5.15. Okay, setiap 5 minit dia complete satu candle. Setiap 5 minit dia complete satu candle. Faham So dalam dalam 1 jam punya candle sebenarnya ada 12 lagi candle 5 minit. Faham tak? Okey, ni katakanlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, daripada sini 12 so satu ni 12 candle 5 minit ni bersamaan dengan satu candle 1 hour. Okey, faham konsep pecahan dia? Itu nak bagi jelas sebab kita pernah berhadapan dengan orang yang tak pernah tengok chart, dia sangat tak faham rupanya bahagian ni yang dia tak faham. Dia tak tahu ada pecahan-pecahan breakdown time frame tu tadi. Okay, so tengok ni 1 hour evening star cantik jatuh. Kalau you mahir reversal candle nanti memang superb lah, boleh buat duit lah. Okay, so kita patah balik. This is candlestick chart yang biasanya common widely used. Kita akan gunakan candlestick chart ni lah sebagai asas chart kita. Okay, so just nak tahu ada juga bar chart. Bar chart lebih kurang macam candle chart atau candlestick chart tapi dia tak ada body. Okay, dia high close open low je. Okay, line chart dia tak ada, dia ada close je. So titik-titik close tadi dia jadikan satu line. So jadilah line chart. Dan point and figure, price naik dia XX, price turun dia OO. Macam itulah. So kita tak pakai sangat cat-cat ini, kita pakai candlestick je. Nanti kita akan patah balik, kita akan pergi balik kepada candlestick untuk belajar candlestick reversal pattern. Alamak, bestnya kawan banyaknya jatuh. Tak masuk. Aduh. Tak masuk. Okay, support and resistance boleh dikenali semasa pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Support menjadi resistance apabila harga pasaran telah pecah, breakdown ke bawah, menurun, resistance dan menjadi support apabila harga pasaran telah breakout ke atas, naik. Okay, support and resistance ayat ni dia macam ni lah. Tak apa, terangkanlah kejap. Macam ni dia okey. Kalau support, okey, ni ada satu line. Price bila sampai je dekat level ni, tiba-tiba dia pantul. Sampai je dekat level ni dia pantul. Sampai je dekat level ni, area level ni dia pantul. So area ni kita boleh katakan dia support sebab dia akan memantul bila sampai area ni. Lagi banyak kali dia touch, maknanya lagi kuat area ni. Lagi susah nak pecah. Tapi kalau dia break, dia pecah, dia akan datang balik. Okay, dia akan jadi resistant pula. Okay, mula-mula support, lepas tu resistant. So kat sini kita cakap support become resistant. Jadi kita panggil SBR. Okay, ini support menjadi resistant
Okay, yang ni pula, okay, price sampai dia pantul. Sama juga halangan yang sukar nak dilepasi, tapi once dia break, okay, dia boleh jadi support juga. Okay, level-level yang susah untuk ditembusi. Okay, so ini support, ini resistant. Okay, dia boleh jadi support pula. Ini resistant, ini support. Okay, dia boleh jadi resistant become support. Okay, ini support RBS. Okay. Okay, harga berulang lebih banyak, lebih lama. Dia dekat paras tu, dia kena, dia touch. Lagi kuat dia punya level tu. Okay. Support, salah satunya untuk determine dia, itulah. Nombor satu tadi, lagi banyak dia touch. Yang kedua, based on Fibonacci retracement. Yang ketiga, based on trend line. Yang kelima, based on moving average. Moving average, at the end, saya akan terangkan sikit apa benda moving average ni. Basic ya. Trend line kita akan sikit. Fibonacci saya takkan cover sedetail-detailnya, tapi you boleh nampak lah bila indikator Fibonacci ni you guna, you tarik, dia akan keluar level-level. Level-level tu yang penting, yang you boleh add as a support and resistance. Okay. Okay, sebagai contoh okay. 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 Ni level-level banyak kali touch kita tengok dia touch. Ni semua resistant. Okay, dia break. Okay, jadi support lah. Okay. Resistant boleh jadi support nampak Okay, ni pun sama support. Resistant, dia break. Dia sini pula dia susah nak lepas. Dia boleh jadi resistant. Support become resistant. Okay, lagi banyak dia touch, lagi susah dia nak tembus. Tapi kalau dia tembus, dia pergi kuat padu. Okay, ni salah satu sampel harga yang berulang. Support dan resistance, very straightforward. Okay, next, Fibonacci. Profit dah ada ni. Tak profit. Okay, Fibonacci. Okay, cara nak tarik Fibonacci, bila you ambil Fibonacci retracement, okay, bila you jumpa macam ni, okay, tarik daripada low ke high, so dia akan keluar level-level dia. Okay, so macam ni, tarik dari sini ke sini, untuk menaik, dia akan keluarlah level 23%, 38%, 50%, 61%. Okay, level-level retracement ni lagi deep, dia retrace lagi banyak percentage dia lah. So kalau kata sikit dia retrace, lagi bagus lah sebenarnya, sebab nak menunjukkan trend tu kuat. Okay, so dekat sini level retracement dia dekat 38%. Yang ni okay, so kita boleh cakap level 38% yang Fibonacci ni boleh jadikan sebagai support juga. Okay, so kalau kita ambil pula daripada sini ke sini, okay, sini 100%, sini 0%, so level of deep retracement dia 50%. Nampak boleh jadikan support dengan 60. Ni. Okay, dia boleh act as a support juga dengan resistance kalau itu balikkan lah. Okay, so tu Fibonacci. Dan kemudian moving average. Okay, sebagai contoh, saya mengaplikasikan 200 exponential moving average ke atas 60 minit time frame FCPO. Okay, ni pun boleh jadi support, break, jadi resistant, break, jadi resistant, support, bukan resistant. Dia susah nak lepas level ni. Susah. So dia break. Okay, dia break, dia jadi support pula. Support. So apa kesimpulan yang anda boleh gunakan ni?
Dia boleh gunakan sebagai trend juga. Dekat bawah ni kita sell, kat atas line ni kita buy. Okay. Kita boleh ambil kesimpulan bila dia touch bila dia touch this line, dia boleh ambil keputusan untuk sell dan stop loss bawah atas tu, sell stop loss tu. Tapi kalau dia dah break, ambil keputusan untuk buy stop loss bawah tu, keputusan untuk buy stop loss bawah tu, TP ke semua pandai-pandai lah. Based on candlestick reversal lah, jangan masuk betul-betul. So tengoklah candlestick reversal apa, then itu yang kita akan belajar lagi. Candlestick reversal ni penting sebab level-level support resistance, trend line, Fibonacci ataupun moving average, semua ni level-level yang kita nak cari candlestick reversal ni lah. Bila ada signal tu, then you know what does it mean. Pembalikan harga akan berlaku. So you tahulah nak masuk dengan kadar risiko yang paling rendah. Okay. So Alhamdulillah. Okay. Apa tadi? Lagi satu trend line. Trend line tak apa, sekejap lagi kita masuk. Dia sama je konsepnya. Sebab nak beritahu konsep asas trend dulu. Okay. Terbentuk dalam chart, dia bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi. Dia trend dari 3 je. Naik, uptrend. Aku tak biasa nak draw pakai ni, lalu pakai go to webinar kan. Okay, uptrend, downtrend dengan sideways. Jadi 3 trend je. Okay. Untuk ZZ, okay, of course ZZ jika dia tak akan naik macam tu, dia mesti ada adjustment dia. Okay, uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah, 45 degree. Okay, so 45 degree ni biasanya ambil dari sini ya. Straight je. Okay, antara price dengan time. So ini adalah time trend line yang terbaik. Okay. Bukan kata bila dia terlalu steep naik tak bagus bagus juga sebab kalau dia jatuh ni, jatuh dengan kadar waterfallnya laju gila. Tapi yang healthy trend sebenarnya adalah yang ni lah. So yang kita biasanya boleh ambil position banyak kali. Okay, so okay, sama juga trend 3 arah, naik turun dengan sideways. Macam mana kita nak detect uptrend dengan downtrend ni. Okay, dengan buat benda Allah ni, bila high ni makin tinggi, higher high makin berlaku, lower dengan lower high, okay, lower high lagi, lower high 3, higher high, maknanya trend tu berlaku menaik. Okay, kalau downtrend pula, lower low, higher low, dia high juga tapi dia dah low daripada yang ni. Okay, H3, lepas tu low lagi, lower low, so dia akan jadi downtrend. So nantilah dia batal. Contoh tiba-tiba dia turun dari sini, so batal lah. Dia boleh buat pula macam ini. So trend tu berubah lah. Kat sini kita nak masuk position untuk trend ke semua. Ini adalah ada kena-kena dengan market structure. Okay, market structure yang sebest-bestnya nanti tunggu lah Cikgu Wafi ajar market structure nanti. Ataupun dia dah buat webinar dengan korang pasal market structure. Tak sure. Market structure memang ada lah. Sebab kalau you tak faham market structure susah nak lukis. Market structure ni pentingnya sebab you dapat detect trend tu berubah bila. Okay. So flat of course lah. Sideways je. Macam gitu je lah. Trend is your friend except at the end when it bends. 175. Apa dia? Oh. Tu bicara. Sekejap
Oh, ramai trade crude oil lah ni. Padu, steam nak crude oil ni. Okay, trend is your friend except at the end when it bends. Okay, ni antara major trend. Okay, nak lukis trend line senang je. You sambungkan dia, lo ini, jadikan satu garisan. Okay, yang ni kita cakap 45 darjah, ini steep punya trend line, tinggi tajam. Sebab tu dia jatuh macam waterfall. Okay, yang healthy yang ni 45 degree lebih kurang. Okay, so disambungkan je lebih kurang. Okay, sambungan. Dia juga trend line, garis je. So apabila dia pecah, biasanya dia akan datang balik. Bila dia datang balik tu, kat situ kita masuk tengok lah CRS apa, candlestick reversal. Candlestick reversal tu kita akan pergi belajar lepas ni, hafal. So itu sangat-sangat membantu anda dalam trading. Sebenarnya tak banyak, tak susah. Anda benda-benda basic ni yang perlu anda pegang. So jaga risk, that's it, tu je. Okay, ni pun boleh juga ni sebenarnya. Jangan nampak. So kat sini ada apa? Ada reversal sebenarnya. Masuklah, stop lah, tak tu. So dia terjun ni baru banyak point. Tengoklah, ini weekly. Contoh kan, cakap senang lah, benda dah jadi. Okay, so daily pun lebih kurang. Okay, trend line dia macam tu. Okay, boleh nampak okay. Kejap lagi kalau you dah belajar candlestick reversal, you boleh datang balik, you tengok bullish engulfing outside bar. Okay, dia reversal ni untuk buy. Ni double bottom bar, bullish reversal ni, signal buy. Dah lah dekat trend line, kat sini kecil, ada pula lagi signal dengan candle. Ni pun sama, double bottom bar. Ni ada apa? Ni tak sangat, tak menjadi. Sepatutnya bullish inside bar, tapi dia jadi bearish inside bar. So orang mungkin tertipu lah. Allah kalau ada yang masuk, lambat lah. Kalau ada betul-betul faham, tak boleh masuk lah. Sekejap yang terik macam bilang. Best yang kongon. Okay, lepas tu dekat sini tengok, dekat sini tengok, ni pun trend line. So orang boleh cari buy, tapi ada tak candle reversal? Tak ada. Candle reversal untuk buy tak ada, signal tak ada. So definitely sell. So dia dah break, janganlah masuk terus sell kat sini. Tunggu lah, dia datang balik, dia bagi apa? Dia bagi bearish outside bar. So signal punya candle. Jadi kalau dekat-dekat atas ni, ini ada kena reversal juga. Ini pun sama. Untuk sell, ini pun sama. Ini di sisi sama, lebih kurang semua ada sistem. Okay, so ini dia contoh. Okay. Wih lah, sedap betul market con dengan crude oil lah ni. Baju semacam. Apa nama, okay ni short term, lebih kurang dalam 60 minit kot. Tak ingat lah. Sama lebih kurang contoh dia. Okay. So sama, dia boleh act as a support and resistance dekat trend line. Di mana support okay. Resistance setengah dah punya. Okay, masuk candle lagi ni. Dia harap sabar sikit. Okay, dah nak habis lah sebab kita nak masuk candlestick. Candlestick ni
Ni sama yang tadi konsep asas hijau ataupun putih, merah ataupun hitam. Okey. Hitam atau merah adalah bearish punya candle, candle nak jatuh. Putih atau hijau bullish punya candle, candle nak naik. Sebab apa? Sebab open lagi rendah, close dia lagi tinggi. Dia naiklah dalam keadaan menaik. Dan yang merah ni pula dia dalam keadaan menurun. Open tinggi, close rendah. Okey. Oh, ada format, ada color pun ni, baru tahu. Okay, reversal candle pattern. Okay, bullish reversal, bearish reversal. Sekejap 30 second. Okay. Kadang-kadang ada nama yang, sorry banyak bunyi tu. Ada nama apa nama? Yang lain-lain tapi benda dia sama. So kalau boleh hafal pattern dia, nama tak ingat sangat pun tak apa, tapi kalau ingat lagi bagus. Kalau boleh hafal lah dia punya ni, ada 5 je bullish, ada 5 je bearish, dia ada pair dia. Dia ada pair by pair lah. Tak susah kalau anda hafal, benda ni sangat-sangat akan membantu dalam trading anda. Okay, anda tak akan buta tengok chart. Okay, sebab anda boleh pakai dekat support resistance, dekat trendline, dekat Fibonacci, dekat moving average, semua. Okay, best. Price action, maju. Okay, so tak perlu nak tunggu indikator yang lagging sangat. Benda ni dia react cepat. Okay. Okay, pertama pimba. Pimba atau kita cakap hammer. Okay, kaki di bawah lebih panjang dari badan 2 kali. Okay, kalau kita ambil ni kepala ni, kita lukis 2 kali lagi kepala dia, lebih kurang 2 kali lah ekor dia berbanding kepala dia. Okay, kaki dia panjang 2 kali daripada kepala dia. Sesuai digunakan bila trend kuat. Okay, kita panggil pimba ataupun hammer lah di bawah, tidak sesuai untuk counter trend. Okay, kalau trend dalam keadaan menaik, kita jumpa pimba, okey lah, buy lah. Tapi kalau trend dalam keadaan menurun, lepas tu kita jumpa bullish pimba, tak sesuai sangat lah masuk ikut based on this candlestick, sebab kita dah lawan trend, dia tak boleh nak counter trend. Okay, yang kedua, counter kepada pimba, dia pimba juga tapi dia shooting star, dia bearish pimba. Tadi tu bullish pimba, ni bearish pimba. Okay, sama juga kaki lebih panjang daripada body 2 kali. So kalau anda jumpa ni, contoh ni yang kat atas ni, dekat area resistance. So definitely senang je lah, stop loss kat atas tu, then the sign of the reversal, kalau dia jatuh ke bawah lagi banyak. So you gain for profit, berapa banyak risk return reward anda nak ambil. Okay, so yang bawah pun sama kalau dia bentuk dah. Okay, ingat pimba, bullish pimba, bearish pimba. Okay, yang pair kedua adalah bullish outside bar ataupun bullish engulfing. Bullish outside bar atau bullish engulfing, benda yang sama, ataupun dalam bahasa Jepunnya lagi dia panggil morobuzu. Oh, satu buyer yang besar, satu benda bullish, satu candle yang besar. So bila cakap bullish outside bar, maknanya candle sebelah kanan ni menutupi candle sebelah kiri. Maknanya dia punya orang kata apa, power dia tu besar lah, dia engulf. Engulf ni bermaksud meliputi. Okay? Dia meliputi apa benda yang sebelah kiri yang ada. So determine dia bullish ke bearish, color dia. Okay, kalau color putih ataupun hijau is a bullish punya sign lah. Tapi kalau color merah ataupun hitam, bearish punya signs. Okay, sama je, sebelah kanan lagi besar daripada sebelah kiri. Ini bearish outside bar. Tadi bullish, ni bearish. Bearish. Okay. So dia dia tak melebihi high ataupun low yang dia sebelum itu. So dia kita panggil bearish outside bar ataupun bearish engulfing. Okay. Yang ketiga,
kita panggil harami. Harami is a Japanese word ya. Kalau ditukarkan bermaksud perempuan mengandung. Inside bar ni dia ada dua, consist of two candle. Okay? Dia ada mother bar, dia ada anak dia. So anak dia consist mesti berada di dalam high ataupun low of this mother bar punya candle. Okay? Tak kisahlah dia berada dia kedudukan atas dan bawah. Di tengah ke, tunggang terbalik ke, color tak memainkan peranan sangat, tapi color mother bar memainkan peranan sama ada dia bearish ataupun bullish inside bar. Okay? Kalau tadi outside bar sebelah kanan yang besar, outside bar sebelah kanan yang besar, inside bar sebelah kiri yang besar. So sifat harami tentukan bullish atau bearish. Harami menaik terbentuk daripada dua candle. Candle pertama menjadi mana yang besar dan kedua tubuh kecil yang benar-benar diliputi oleh candle pertama. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna mother bar atau candle sebelah kiri. Okay? Okay, ini bullish inside bar. Sebab apa? Sebab dia warna hijau atau warna putih. Okay, tengok high dia, tengok low dia. Dia tak melebihi candle yang seterusnya tu. So candle kiri menutupi candle kanan. So is a bullish. Kalau bearish pula, okay, tengok mana dia, merah ataupun hitam. Dia bearish inside bar. Body candle ke sekali dengan shadow? Kalau ikutkan sekali dengan shadow, tak boleh melebihi sekali dengan shadow dia. Bukan body saja. Okay, ini morning star. Morning star nak ingat, morning star is the sunrise lah. Matahari terbit. So satu benda yang bagus, satu benda yang naik. So maknanya bullish lah. So jika ada gap, dia consist of tiga candle. Candle yang kedua tu kadang-kadang ada gap. Jika ada gap, maknanya dia kuat. Dia lagi powerful. Kalau tak ada gap pun tak apa, dia still boleh guna. Kita still boleh gunakan. Okay. Dia punya sifat mula-mula jatuh besar, lepas tu candle yang kedua ni kecil je, tak besar kerana lepas tu candle datang balik besar. Okay. So jadilah morning star. Dan dia punya lawan evening star. Terbalik daripada tadi naik, ni turun. Evening star matahari terbit, matahari terbenam, nak jatuh lah. So sama juga jika ada gap, kuat, jika tak ada gap kurang kuat tetapi masih boleh digunakan. Okay. Dia consist of 3 candle juga sama. Dan yang terakhir, pair yang terakhir adalah double bottom bar. Kaki dia mesti sama, nampak selari kaki candle bawah selari dengan sebelumnya. Dan you tengok candle sebelah kanan dia mesti lebih besar daripada candle sebelah kiri. Kalau tak jadi. Okay. Dan color candle sebelah kanan tu color apa? Yang tu sifat dia untuk nak naik lah, bullish lah. Dan another one is double top bar. Sama juga kaki dia selari, dia melebihi. Lepas tu color dia warna apa? Dia bearish lah. Okay. Ingat candlestick reversal 5 ni je hafal. 5 pair. Okay. Dan lain-lain jaya mudah boleh abaikan. Okay. Habis bab candlestick reversal, saya ingat anda boleh hafal. Panjang shadow ambil kira body candle ke dengan shadow sekali. Okay, panjang shadow ambil kira. Panjang shadow yang mana? Ni Faiz. Yang apa ni? Double top bar dengan double bottom bar ke? Dia macam mana Dia as long as dia punya syarat, tak apa shadow tak ada pun tak apa ni. Tapi as long as dia break ni, lower ni. Yang ini yes, selari ni. Yang selari ni kaki shadow tak kira lah kalau panjang macam ni pun kaki dia, tapi dia tetap selari, tak ada masalah. Ataupun kalau kata body lepas tu macam gini.
Dia tak ada shadow tapi dia tetap selari, masih boleh kira. Dia masih boleh kira sebagai double top bar. Sama juga dengan double bottom bar tadi tu pun. Kalau kata tak ada echo dia, tapi sama dia punya bawah ni, as long as dia ni je, dia boleh kira macam dia juga sebagai double top. Level close kena selari. Bukan level close, level open. Level open pula. Level dia punya macam mana cakap, kalau bullish lah, kalau bullish level open ni ataupun low dia tu kena sama. Kalau kata yang double top bar ni sama ada dia punya high echo ni ataupun dia punya open, yang tu sama. Color ni even though ni warna merah sekalipun tak apa juga. Okay, yang penting color ni Kalau C1 shadow dan C2 body sama, kalau C1 shadow and candle 1 shadow dan candle 2 body sama, kira top bar. Maksudnya candle pertama ada shadow macam gini, tapi candle kedua tak ada shadow tapi dia selari. Boleh sebab dia punya, yang penting dia ni kaki ni kena selari. Dia punya last dia punya pertuhan kena selari. Alright. Lepas tu okey. Apa itu moving average? Okay, moving average ni kita tinggal sikit just a common sense untuk fahamkan macam mana how it works. Moving average pun rata harga. Okay, sebagai contoh, kita ambil closing price untuk tempoh apa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Okay. Pada 7 hari berturut-turut, harga close pada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita ambil roughly macam tu je lah Okay. Contohnya kita pakai 5 moving average. 5 hari moving average. Bila cakap 5 hari, so kita ambil 5 yang pertama, 11, 12, 13, 14 dan 15. Kita bagi yang kepada 5, kita akan dapat 1 titik 13. Jadilah 1 titik. Okay. Bila kita ambil 5 hari kedua, kita akan ambil start daripada sini pula. Still 5 hari, bagi dengan 2, kita akan dapat 14. 1 titik. 5 hari ketiga, kita akan ambil daripada sini pula. Okay. So dia akan jadi dapat 15, 13, 14, 15, dapat titik. So titik ni kita sambungkan, jadilah line moving average. Kalau 5 lah dia, kalau 20 lah dia, kalau 200 kita ambil 200 hari. 200 hari lah dia. Okay, so jadilah moving average. Dan kelebihan moving average itu adalah bila market trending, kita akan ride the trend lah. Dia akan cantik, dia dapat banyak. Tapi bila kekurangan dia, kelemahan dia bila market sideways. So you akan kena macam whipsaw, atas bawah kena macam itulah. Tapi kena sikit-sikit lah. Tapi sekali trending datang, you akan dapat makan besar. Macam itulah contoh dia. Kegunaan dia, okay, satu cara untuk kena pasti trend. Bila dia dekat bawah moving average, kita cakap downtrend. Bila dekat atas moving average, kita cakap uptrend. Dan dia boleh digunakan sebagai support and resistance macam yang dalam support and resistance yang kita cakap tadi. Ada support and resistance, ada harga yang berulang, ada moving average, ada trend line, ada Fibonacci tadi. Okay, cara guna, beli di atas moving average, jual di bawah moving average. As simple as that. Okay, apa yang dah faham tentang gambar ni, saya tak tanya, boleh nampak yang banyak ni dia pakai banyak teknik tapi tak hasil. Ni satu teknik cukup dia dapat menaikkan. So yang penting anda kena konsisten dengan satu-satu teknik yang anda gunakan supaya anda tahu kelebihan dan kelemahan teknik yang anda gunakan. Daripada anda pakai 10, 20 indikator tapi problem. In the end, you sendiri confused dengan apa yang you buat. Okay. So siapa ada soalan boleh tanya. Siapa yang dah ada account, apa yang tak ada account boleh, kalau nak buka account dengan RHB boleh Roger saya, Ahmad Falizul bin Babu. RHB Investment Taipan, tapi M pun boleh. Dia depends. Kalau crude oil 2790 sekarang USD.
Kalau corn $935. Kalau soya oil $935 juga. Dia tak ada day trade margin kalau untuk foreign. Dia tetap day trade ataupun overnight, itulah marginnya. Kalau copper dalam 2,000 lebih dolar. Kalau apa lagi, itu je lah biasanya yang orang trade pun. Macam soya oil 0.01 bersamaan dengan $6. Corn 0.25 satu tick bersamaan dengan $12.5. Boleh trade soya, crude oil. Ni yang tadi bunyi tum macam bunyi tembakan-tembakan tu, orang dok trade crude oil dengan corn lah tu. Dengan soya. Order-order yang masuk. Just kalau ikutkan default rate untuk foreign punya futures adalah USD 24. In 12, out 12, so 24. Tapi standardized, saya misalkan standardized kan kepada USD 20, kecuali untuk soya kita akan, sebab soya satu tick dia $6, so nak break even macam susah sikit, so kita try untuk bagi $18. Dan if you trade lagi banyak dia punya volume, memang masih boleh lagi di consider untuk letakkan lah based on management approval. Sebab yang ini kira dah consider lower daripada normal yang biasa lah, macam tu lah. Macam corn satu tick 12.5, so kalau even default punya rate pun 2 tick je untuk break even. Tapi of course kalau CPO satu tick je lah, CPO is the best lah, 1 point je dah break even. Seminar covered semua. Covered semua tu maksudnya apa? Cover semua produk ke apa? Dia fokus dia dekat CPO, tapi soya dengan crude oil pun benda sama. Benda yang maknanya you belajar charting tau. You belajar chart. Benda yang sama you boleh aplikasikan dekat produk soya, CPO, even dekat stock market pun sebenarnya boleh. So itulah bagus dia technical analysis ni. Sebab tu yang XX student biasanya yang susah waktu siang dia bekerja, waktu office hour biasanya waktu CPO buka, so dia orang ni ambil kesempatan untuk trade belah malam lah. Macam sekarang ni lah yang bunyi-bunyi tadi tu lah, dia orang trade corn ke, trade soya ke, oil ke, dan belah-belah malam. Benda ni, produk-produk ni sangat aktif lah sebab US market buka, dia lagi laju. Jangan cakap abang tak baca. Nama tak bagi bakar. So foreign market 24 hour ke? Tak, depends dengan produk juga. Kalau macam crude oil 23 jam sehari. Satu Ahad of course tutup. 23 jam maknanya dia buka pukul 6 pagi, dia tutup pukul 5 pagi. Sejam je rehat. Macam soya lebih kurang dalam 16 jam, buka pukul 8, tutup pukul 2 pagi. Dia ada waktu rehat dia, waktu Malaysia. Corn pun lebih kurang sama. Macam tu. Dia lebih lama tapi tak adalah sampai 24 jam macam Forex. Betul. M tu subuh. Subuh market dah buka. Kalau crude oil, copper, natural gas sama. Buka dah. Tutup lagi 5 pagi. 23 jam nak trade, nak balon, nak sampai lebam lah. Tapi biasanya kalau foreign ni dia belah pagi dia slow sikit. Belah petang baru dia start rancak, belah malam dia memang rancak habis lah. Sebab macam crude oil daripada pagi sampai petang dia punya volume lebih kurang 30 ke 50 ribu lot sahaja. Masuk je malam 400-500 ribu lot dia punya volume. Betapa different lah waktu aktif dengan tak aktifnya. Okay, Aizat, Kelvin, Fizal, Manizal, Nash, Faeh,
So far so good tak? Macam mana boleh faham, boleh cope tak? Ada yang part yang mana yang rasa agak blur ke apa ke? Kat sini semua trade pakai JTrader ke? Ataupun ada yang pakai TC Pro tak pakai global? Memang fokus nak trade CPO je ke apa ke? Biasa dah pernah trade boleh faham lah. Last trade tahun 2012. Okay tu tak apa. Pengalaman tu penting. Ada lagi. Boleh pakai. TC Pro dia pasal yang buat ni end to end. End to end ni kita punya local people lah yang bikin. Macam saya, macam RHB ada juga TC Pro, tapi saya gemar suggest untuk global JTrader lah, because global JTrader walaupun tak ada mobile lagi, dulu ada kata nak buat tapi tak jadi pun lagi kan. Jadi walaupun tak ada ni, saya suka sebab semua produk boleh trade, even the foreign produk pun ada, dan dia tak ada banyak masalah lah sebab dia internationally wide use. Banyak broker-broker luar negara pun pakai JTrader. So pulanglah tengok macam mana. Biasa kalau yang ada masalah waktu kerja ni, tu lah malam lah dia ambil Ocean untuk trade ni foreign product kan. Slide ni kami dapat tak? Kalau nak boleh dapat, boleh bagi, tak ada masalah. Nanti saya sharekan dekat group. Saya kena convert recording hari ni dulu. Lepas tu baru saya upload dan saya akan bagi link tu. Tak tahu berapa lama nak convert. Semalam saya try dalam 4 minit pun macam lama gila dia convert. Sebab terang-terang cakap baru first time pakai Zoom punya interface ni. Sebelum ni pakai Google Hangout lah, pakai webinar, go to webinar lah, go to meeting lah, whatever apa semua kan. Saya dah terbiasa sangat pakai go to meeting tu sebab dah banyak kali sangat pakai. Tiba ini macam blur sikit lah. Tapi okey lah, so far not bad. Cuma saya rasa convert video tu dia akan lama. Sebab semalam try 4 minit pun macam lama gila. Ini sejam lebih, dekat 2 jam, mesti lama gila lah. Saya siap sepagi pun siap. Dalam YouTube dah ada kan? Yes, kalau nak tengok yang lepas-lepas yang lama punya ada je. Cari je Abah Furqan. Search je Abah Furqan ke CPO asas basic webinar ke, jumpanya. Masa seminar ada silibus psikologi trade tak? Psikologi cuba tanyalah Wafi. Dia psikologi ni sebenarnya part yang paling susah sebenarnya dalam trading. Dia involve salah satu yang involve dengan emosi dan disiplin adalah benda yang sangat susah. So jika dua benda ni anda dapat kawal, even though anda buat analisis kan, plan, trade semua kan, anda tak ikut pun tak guna. So perlukan disiplin untuk ikut dan perlukan emosi yang kental untuk you bertahan. Macam saya tak tahulah lain kan, jadi macam lain orang, lain dia punya cara emosi tau. Dari segi margin yang kita letak pun boleh kacau emosi kita. Dari segi anything on masalah family ke kerja ke pun boleh kacau emosi kita. Masalah kewangan ke boleh kacau emosi kita dalam trading ni. Masalah kita bukan tengah loss, kita tengah profit pun kadang-kadang ada masalah untuk why not we hold this profit, tapi tak boleh. Ada yang masalah macam tu, tak boleh nak hold, mesti nak kena take juga profit. Sedangkan targetnya macam sepatutnya lagi 50 point baru ambil profit, tapi tak boleh, mesti kena dah ambil. Itu pun ada masalah. So macam mana kita nak variable, macam mana nak atasi masalah ni? Lain orang lain cara dia. Contoh mungkin ada setengah orang okey, cara nak atasi dia boleh main dengan 2 lot, so ataupun 3 lot. So 2 lot ataupun 1 lot dia keluar dulu. Bila dia rasa tak selesa, dan tinggalkan 1 lot untuk sampai TP penuh atau pulang.
Dia jadi macam tu. So benda yang sangat subjektif. Psikologi ni cik, siapa tu ditanya? Cik Nash. So tak apa, cuba ajukan soalan tu dekat Cik Wafi. Dia banyak benda dekat, dia tahu pasal psikologi ni. Nanti kat JB this week ada turun sekali tak? Ada turun. Saya akan suruh saya punya klik jaga Jumaat saya tak ada, Senin tak ada, saya akan ada kat JB lah. Jumaat sampai hari Isnin. Ada SB, ada trailing. Trailing ni dia stop loss yang kita adjust manually. Tu je, as simple as that. Dia tak ada auto trailing macam forex. Dia ada satu sistem yang kita boleh guna, tapi dia sangat-sangat advance dalam trader ni. Sampaikan bila kita tanya SQ ataupun apa ni pun, dia orang pun tak sure benda tu. So kita tak habis kaji lagi bab tu. But kalau dari segi manually, yes, kita boleh adjust lah. Contoh stop loss dah letak kat 2500, contoh entry dekat 2500, stop loss dekat 2450. Tiba-tiba price dah naik, kita adjust stop loss dekat 2501 manually. Price naik lagi, kita adjust lagi higher dan higher. So kita trail lah macam tu secara manualnya. Ingatkan saya bab trailing tu esok saya kena explain bab trailing tu sikit dalam masa saya nak explain terminologi tu. Biasanya akan ingat tu. So kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa yang rasa macam ni, boleh tanya personally, boleh tanya dekat grup Telegram so tak ada apa-apa, dekat 2 jam saya habiskan webinar kita hari ini. Saya minta maaf kalau ada apa kurang yang saya jelaskan, kurang faham ke apa semua. So cuba tanya balik kat saya insyaAllah saya cuba terangkan sedaya upaya saya. Okay, so minta maaf ambil masa lambat ke apa ke, sebab saya tahu hari ni hari bekerja, anda penat, anda letih, nak habiskan masa kadang-kadang dengan family, kadang-kadang hari ni tak sempat, ni pun dah rasa ngantuk-ngantuk nak tidur ke apa ke, tak nak habiskan masa lebih panjang, takut esok tidur lambat ke apa ke nanti kan, susah nak bangun pagi. Kita habiskan webinar kita ini. Sekian, terima kasih pada semua yang hadir. Assalamualaikum.